Kerajaan Madani telah melaksanakan sebanyak 144 projek pembangunan di Sabah setakat ini dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 14 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara projek yang terlibat termasuk kerja-kerja menaik taraf Hospital Tawau dan Penjara Lahad Datu, pembinaan pelabuhan kontena di Sepanggar Bay serta cadangan pembinaan sebuah pusat perubatan jantung di Kota Kinabalu. Menurutnya, kerajaan turut memperuntukkan lebih 350 juta ringgit bagi pelaksanaan program solar madani yang menyaksikan Tawau dipilih sebagai lokasi projek rintis melibatkan pemasangan 40 tiang lampu solar hasil kerjasama dengan Universiti Malaysia Perlis dan penglibatan komuniti setempat. Katanya semua projek itu adalah untuk kebaikan rakyat termasuk menangani masalah kos elektrik, kos tenaga, keperluan sekolah anak-anak, tandas makmal sains serta keperluan anggota polis dan tentera selain perumahan dan pembaikan jalan. Menurut Anwar, dalam tempoh 2 tahun ini, pelbagai usaha dilakukan Kerajaan Madani tetapi beliau mengakui masih terdapat kekangan tertentu. Dalam ucapannya, Anwar turut mengumumkan kelulusan peruntukan tambahan sebanyak 10 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan kedai dan gerai kecil di seluruh Sabah menerusi projek Siap Tamu Sabah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian penutup program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah di dataran Majlis Pembandaran Tawau pada Ahad.